Kita tidak tahu fardu ain, maka segala ibadat kita tidak diterima. Tak lepas fardu ain, dosa berlaku. Ilmu fardu ain yang wajib kita belajar, tak belajar berdosa. Ilmu yang wajib. Kalau dia tak ngaji, berdosa dia. Ini yang dipanggil fardu ain. Menuntut ilmu fardu ain ni, baik laki baik perempuan, mesti. Kalau tak, nanti amalan baiknya semua tidak diterima oleh Allah. Penat kita buat baik dengan anak bini, penat buat baik dengan laki, penat buat baik dengan mak ayah, penat buat baik dengan masyarakat, tapi Allah tak terima. Kita nak tahu banyak mana kena belajar fardu ain ni. Ada seorang rakan saya, Fadil Ustaz Muhadir Jol, beliau ada mengarang sebuah buku apa yang kena belajar daripada tauhid, fiqh dan tasawuf. Banyak mana yang kena belajar. Ada bukan 5 jilid. Ini saja, hak tu saja kena belajar. Habis buku tu, kita telah pun mempelajari kuantiti yang cukup untuk 3 ilmu fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf. Mudah-mudahan dengan kehadiran buku ini akan melengkapkan agama kita kerana mempelajari 3 ilmu yang paling asas dan paling penting dan wajib dipelajari. Semuanya dirangkumkan dalam kitab ini, Nurul Fahmi, Cahaya Kefahaman.